Hari ni saya nak sentuh satu benda yang ramai pemilik rumah sebenarnya risau, tapi jarang mereka sebut depan ejen. Iaitu, bolehkah aku percaya ejen ni untuk betul-betul kerja? Kalau saya lantik dia, adakah dia betul-betul buat kerja? Atau dia cuma ambil listing dah hilang? Sebab realitinya, ramai owner dah ada pengalaman tak best. Ada ejen datang rumah, ambil gambar 5 minit, lepas tu senyap berbulan. Ada yang list harga rendah tanpa bincang. Ada yang tak follow up buyer, tak update apa-apa, sedar-sedar listing expired. Benda-benda macam ni buat owner hilang percaya. Owner risau bukan sebab mereka cerewet. Mereka cuma nak pastikan rumah yang mereka dah bayar bertahun-tahun, jaga dengan susah payah, diwakilkan kepada orang yang betul-betul fokus nak tolong. Sebab bila owner lantik ejen, mereka sebenarnya serah aset yang besar, bukan kecil. Rumah bukan macam jual barang Shopee. Ini transaksi ratus ribu juta-juta. Sebab tu owner nak tengok effort. Mereka nak ejen yang turun padang, yang datang rumah, yang buat inspection betul-betul, yang ambil video, ambil gambar proper, buat research harga, siapkan poin rumah. Dan bukan sekadar copy paste iklan. Bila saya datang buat inspection macam ni, saya tahu owner sebenarnya perhati setiap detail. Cara saya lihat rumah, cara saya tanya soalan, cara saya beri cadangan, semua tu buat mereka boleh agak sama ada saya betul-betul serius nak jualkan rumah ni atau sekadar buat syarat. Ejen yang betul-betul kerja, dia bukan setakat ambil listing. Dia susun strategi. Dia tahu bayar macam mana sesuai dengan rumah ni, berapa harga logik, bila masa sesuai untuk listing dan channel mana paling efektif. Dia bukan tunggu buyer datang, dia usaha cari. Ada beza besar antara ejen yang kerja cukup syarat dengan ejen yang kerja betul-betul. Ejen cukup syarat akan letak iklan dan berharap. Tapi ejen kerja sungguh akan follow up buyer satu-satu, akan beri update dekat owner, akan record inquiry, akan explain progress. Owner tak minta ejen jadi superhero, mereka cuma nak ejen yang rajin. Sebab tu, setiap kali saya buat inspection, saya suka tunjuk apa yang saya buat. Saya tunjuk area luar, dalam, setiap sudut rumah. Saya buat video yang proper, bukan main rakam. Owner nak tengok ejen betul-betul usaha, dan saya nak mereka nampak sendiri apa yang saya buat. Bila ejen betul-betul buat kerja, proses jual rumah akan jadi lebih cepat dan lebih teratur. Buyer senang faham keadaan rumah, owner dapat price justification dan semua orang dapat clarity. Itulah tujuan kerja saya, mudahkan proses, bukan tambah pening. Owner berhak expect agent yang communicate, yang rajin update, yang buat marketing proper, yang handle viewing dengan baik, yang jaga rumah macam rumah sendiri. Itu standard yang saya pegang. Jadi bila owner risau agent tak betul-betul kerja, saya faham 100%. Sebab tu saya tunjuk sendiri apa saya buat supaya owner tahu bila mereka lantik saya, mereka lantik seseorang yang betul-betul jaga rumah mereka. Rumah bukan benda kecil. Aset besar macam ni memang perlu ejen yang kerja sungguh. Terima kasih kerana tengok sampai habis. InsyaAllah, kalau anda perlukan ejen yang betul-betul committed, saya sedia bantu.